Daripada yang bertanding dekat Sikamat. Sikamat. Maafkan saya. Okey, untuk Sikamat ni ada 3 parti bertanding. Cakap kuat sebab tak ada mic. Okey, lagi. PH, PN dan juga Barisan Bersatu. Okey, untuk PH ni kita tahu penyandang dia adalah MB Negeri Sembilan sendiri, iaitu Datuk Seri Aminuddin. Tak, penyandang. Tadi dia dah cabut. Penyandang sekarang dia dah cabut. Okey. Sekarang yang bertanding dekat Sikamat untuk Pakatan Harapan adalah Nur Azman Muhammad. Pakatan Harapan Nur Azman. Ya, betul. Mana datang dia ni? Ini dia dulu siapa? Sepol. Dia calon baru. Calon baru. Dia bertanding baru. Dia dulu dia punya jawatan dia Setiausaha Politik. Dah teka dah. Biasanya kalau dia punya bos lagi dia letak Sepol dia bertanding so. Ni Sepol pada MB Amin. Betul. Okey, lagi? Okey. Kemudian untuk Perikatan Nasional adalah Datuk Razali Abu Samah. Datuk Razali Abu Samah. Okey, lagi? Dan untuk Bersatu adalah Datuk Tun Faisal Ismail Aziz. Oh, Tun Faisal. Yes. Ketua Penerangan Bersatu. Bertanding juga Sikamat. Okey, 4 penjuru. Okey, siapa boleh menang? Okey. Kalau ikut daripada komposisi demografi kaum dekat Sikamat ni, which is majoriti dia Melayu lah 70.2%. Sikamat 70%, okey. Cina 20%. Cina 20%. India 8.1%. India 8.1%, okey. So kalau kita tengok daripada latar belakang calon-calon ni daripada PH dulu. Okey. Since dia adalah Setiausaha Politik Datuk Seri Aminuddin. Okey. So dia ada pengalaman sikit lah pentadbiran dekat Negeri Sembilan ni. So maybe dia ada advantage sikit kat situ. Okey. Untuk Datuk Tun Faisal Ismail daripada Bersatu pula, dia ada jawatan tinggi dalam Bersatu dekat Negeri Sembilan. Dia apa jawatan dia, Tun Faisal? Dia Ketua Penerangan Negeri. Ketua Penerangan Negeri. Negeri Sembilan. Okey. Okey, betul. Untuk Datuk Razali Abu Samah pula, dia dulu bertanding sendiri. Oh, ada orang komen dia kata dulu Azman tu PAS. Okey. So dia lagi masuk PKR ke mana? Azman. Okey, lagi lepas tu? Okey, so apa yang saya boleh nampak dari sini, saya rasa Datuk Razali boleh. Sekejap. Tolong ada yang komen-komen apa ni ada ni yang masuk ni komen-komen lucah ni yang tu ni saya terlupa mana tu kan. Nanti kita ni lah. Okey, inilah dia. Itu pasal kadang-kadang saya terpaksa ni lah ada orang masuk attack. Ini saya buat live, so banyak sekarang ni 4,000 lebih live. So abaikanlah yang komen-komen lucah ke scammer tu tuan-tuan. Okey, terus. Okey. So untuk Sikamat ni dia penting sebab adakah kita boleh nampak undi anti PH pada PRN sebelum ni, iaitu 2023 sebanyak 43.4%, akan kekal ataupun akan pecah. Okey. So pada saya dan saya punya janji punya pendapat. Janji punya sendiri. Saya harapkan Datuk bukan harap kan, awak fikir apa? Oh, saya fikir PN akan menang. Ke? Betul. Kenapa? Sebab memandangkan parti daripada PH, kita tahu dia ada isu dia. Tak suka? Okey. So saya rasa itu akan menjejaskan lah dalam punya Sikamat awak rasa? Saya rasa BN akan perang. BN Barisan Nasional. PN Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Oh ya, tak ya. Sikamat ni yang bertanding siapa tadi? Daripada PN side. Daripada PN adalah itu dia bertanding apa kan? Datuk Razali Abu Samah. Datuk Razali, okey. Datuk Razali Perikatan Nasional ini PAS. So Datuk Razali daripada PAS bertanding di Sikamat. Lepas tu lawan Sepol kepada Amin. So tuan-tuan undilah PAS, tak payahlah undi Sepol Amin tu bos dia dah cabut lagi, takkan kita nak undi Sepol dia pula, betul? Okey, so pendapat Aiman, Sikamat akan pergi pada PN. Betul. Sebab pasal orang benci PH. Okey, next one Akilah. N32 Linggi. N32 Linggi. Okey. Okey, ada 3 calon yang bertanding. Calon yang pertama Datuk Seri Aminuddin.
Okey, yang Linggi yang MB yang cabut ni. Dia Yes. cabut lagi dia pergi Linggi. Ya, Kenapa betul. dia pergi Linggi? Silakan. Katanya atas sebab yang tersendiri. Tersendiri. Dia yang ingin. Okey, mungkin Okey. Linggi ramai orang bukan Melayu kali. Kan? Dia kata konon-kononnya kawasan dia dah selamat. Linggi ni nak kawasan, bukan dia kata, orang dia cakap lah. Dan Linggi ni kawasan yang bukan comfort zone lah. So cerita budak-budak dia konon macam ni. Si Kamat tu kawasan selamat dah mungkin boleh confirm menang lah. So dia pasal dia hero, dia nak pergi Linggi nak kalahkan BN dekat situ. So kepada orang Linggi ni, MB Amin ni, dia ingat Sekamat tu dah selamat. Dia pun nak tawan Linggi tu sebab dia rasa dia dah kuat. Saya rasa budak-budak dia cakap betul lah, betul? Betul lah. Okey, lagi? Lepas tu saya rasa Datuk Sri Aminuddin ni berpotensi untuk menarik undi yang Cakap non-Malay. lagi sebab nanti tak pick up. Okey, non-Malay. Okey, lagi? Sebab dekat Linggi ni 36.99% Chinese and Indian. 36%. Yes. Betul lah saya cakap, maksud Linggi lagi ramai bukan Melayu boleh Sikamat. Sekamat hanya 30%. 30%. So ada tambahan 6%. Orang bukan Melayu di Linggi berbanding Sikamat. So sebab itu kita tak percaya apa budak-budak dia cakap konon dia nak jadi hero lah apa benda. Yang kita percaya adalah dia takut kalah di Sikamat, dia cari undi bukan Melayu di Linggi. Sebab tu dia cabut lari malam pergi Linggi. Setuju dengan saya? Okeylah, jadi kita Okey, soalan yang seterusnya, Okey. Datuk Muhammad Faizal Ramli di bawah parti BN. Faizal, Datuk Faizal, dia ketua bahagian UMNO Body Sen. Menangkan Dia dulu menang Linggi. Ya, Cuma betul. dulu sebelum ini Barisan Nasional bekerjasama dengan PH. Masa PRN yang lepas di Linggi. So Datuk Faizal menang. Okey lagi. Untuk cara yang ketiga, Datuk Zamri Muhammad Said di bawah Bersatu. Datuk Zamri bawah satu. Ketua Bahagian Bersatu. Ketua bahagian satu bahagian Body Sen. Yep. Okey. Okey, saya Bersatu Body Sen. Dulu bukan Cikgu Bat. Oh, Cikgu Bat masuk wawasan. Okey, kemudian Saya rasa Datuk Muhammad Ramli boleh mempertahankan kursinya di Linggi. Faizal. Muhammad Faizal Ramli ya. Faizal Ramli. Ramli tu ayah dia. Saya cakap Faizal Ramli tadi. Itu kerja. Okey. Sebab kan kalau kita tengok kat sini pesaing yang kuat untuk beliau Datuk Sri Aminuddin, tapi disebabkan ada isu yang timbul sebelum ni, isu Saya nak tanya lah Gen Z kan isu apa? Isu apa sebenarnya Datuk Amin ni? Isu apa dah? Lama dah dah. Isu apa? Kenapa? Isu apa? Isu Boleh apa? komen. Isu apa? Datuk Amin ni isu apa? Okeylah. Soalan saya semalam awak tanya Datuk-Datuk tu Cepu Mas, saya pun nak tanya awak Cepu Mas. Kenapa awak tak suka ni Datuk Amin ni? Alah, apa leka? Cakaplah. Sebabkan krisis mengenai adat. Oh ya ke? Okey, Gen Z cakap ni bukan saya cakap kan, Gen Z cakap. So saya rasa itu boleh jadi penghalang lah untuk beliau Okey. mendapat kerusi di Linggi. Okey, Akilah Gen Z cakap Datuk Amin dia pergi Linggi. Tapi dia pilih yang patut menang, yang boleh menang Datuk Faizal Datuk Ramli. Faizal Ramli sebab dia cakap yang lawan dia tu Datuk Amin. Datuk Amin tu ada isu, dia cakap pasal berkena-kena dengan kreasi adat, betul? Ya, Kamu betul. cakap ni, betul? Kami okey. cakap. Awak Gen Z cakap. Gen Z cakap. Okey, Datuk Amin, Gen Z semua cakap awak kalah di Linggi sebab awak ni ada isu dengan kreasi adat ni. Gen Z cakap betul? Okey. Lagi. Yes. Itu je. Okey, so sekarang si Kamat pergi kepada No. Selamat dah. Linggi. Linggi pergi kepada Mana? Kamat dah pergi mana? Linggi ke? pergi kepada Tinggi ke mana? Okey, tulis berapa kosong sini? Linggi, BN. BN dah 1 kosong 1. Teruskan. Linggi Dua. 2. Okey, BN 2 PH kosong. Okey, BN 2 skor dia. BN 2 PH kosong. Next. Siapa? Next. Marisa. Okey, Marisa awak tengok kursi mana? Buat kajian kursi mana? Juasih. Juasih di Kuala Pilah. Yes. Okey, apa cerita Juasih? Juasih ni dia hot seat sebab last PRN dia Okey. dia
Dia macam dia okay at first dia BN punya tempat macam orang kata. Biasa di Kuala Pilah dulu untuk BB bertanding. Untuk BB sekarang dia tak bertanding lagi. So juara sekarang untuk Ismail Hasim. Yes. Kawan saya dia ketua bahagian Kuala Pilah. Okey, teruskan. Okay, so dia hot seat sebab dulu PRN, the previous PRN dia BN menang vote hanya by 78. 78. Vote. Even masa tu Juasih ni menang 78. Datuk BB bertanding situ. Masa tu dia kerjasama dengan PH. Juasih ni kawasan Melayu kan? Yes. Ini yang saya cakap Dia sebelum ni, Melayu. bila Barisan Nasional atau UMNO bekerjasama dengan PH, orang undi Melayu lari. Sebab tu Juasih tu kawasan Melayu ni kan? Menang nipis-nipis saja tau dengan lawan Bersatu Lawan kan? dengan Dulu. yes, Bersatu. So sekarang macam mana? Sekarang diorang Cakap kuat sikit sebab tak ada mic. Kuat sikit. Okay. Marisa. So sekarang yang wakili BN ialah Datuk Ismail Hasim. Kalau saya Sam, okey, Yes, ketua dibawa bahagian balik Kuala kawan saya. veteran. Okey. Okey. Dibawa balik veteran Veteran, yang so? dah menang since 2004. Okey, kamu rasa siapa yang boleh menang? Juasih. BN. BN lagi? Ya sebab okay, if we look at dia punya Kamu orang ni puteri UMNO ke apa ni? Bukan. Sebab yang lain ni semua PH and Bersatu. Dua-dua orang yang dia dah bertanding against tu muka baru. Siapa muka baru? Muhammad Aidil Abdullah PH and then Muhammad Zuhaimi Mak Yusof Bersatu. So, dia ni ada isu ke apa? Just because dia muka baru? Yes. Dia baru. Dia macam new. And Dia situ macam pun new. memang Orang tak orang kenal? buat BN. So macam Situ Juasih BN. yes. Okay, so kamu rasa Datuk Ismail Hasim boleh menang situ? Boleh. Maybe people trust him. Okay, seorang lagi kawan aku menang. Tahniahlah apa ni Datuk Ismail, janji rasa awak menang di Juasih Kita doa-doakan. Marisa rasa Datuk Ismail menang di Juasih. Okay, sekarang berapa skor? Skor di belakang 3-0-1. PN 1, BN PH 0. BN 3. Awak tak nampak? Okey, mana awak? Ni masuk dalam frame. Okey. Okey, so sekarang BN kenal lagi Juasih. Janji cakap BN PH 0. Tak ada lagi PH ni. Tak ada. Benci betul orang kat PH ni Janji pun tak suka. Okey, PN Sikaman. Okey, okey, lagi the next one balik So, pada next, Natasha. Iaitu 04 Kelawang. Kelawang. Okey. Kelawang pun kawan saya bertanding situ. Ini pun hot seat juga. Ni hot seat. Kenapa dia jadi hot Sebab seat? ada bukan isu pertembungan sepupu. Siapa sepupu? Wah. Ya. Okey. Iaitu dari parti PN Okey. dan juga PH. Siapa dia? Okey, PN kita ada Dani Rais. Yang ni Rais, kawan saya anak Tan Sri Rais. Ya, Dulu betul. dia datang di Sikamat, dia kalah sikit je. Okey, Betul. sekarang. Lepas tu Okey. PH Datuk Bakri Sawir. Okey, Datuk Bakri Sawir ni pun saya kenal. Ya. Dia orang TMB dulu. Masa saya kerja TMB. Datuk Bakri mengenal saya lah, tapi lama tak jumpa, 20 tahun, 20 tahun dah tak jumpa kot. Okey, kenapa saya cakap dia pertembungan sepupu? Ni Okey. dia special sikit sebabnya. Ya. Dani Rais ni kan dia anak kepada tokoh veteran negara kita iaitu Tan Sri Dr. Rais. Kuat sikit juga Okey. Okey, lagi. Lepas tu yang Datuk Bakri Sawir ni adalah anak Tak ada suara. saudara. Ada, okey lagi. Anak saudara kepada Tan Sri Dr. Rais. Okey. And then Bakri Sawir anak saudara pada Tan Sri Rakyat Yatim. yep. Dulu masa dia kerja TMB dia tak pernah cakap apa benda ni. Yalah 20 tahun Ya. lepas lah. Okey lagi. Okey, Sekarang? so lepas tu ada satu lagi calon yang bersatu daripada parti Bersatu iaitu Muhammad Adik Musa. Saya rasa Okey, ini Muhammad pun Adik. dia ni pemimpin muda yang memegang jawatan sebagai Ketua Armada Bersatu Negeri Sembilan. Oh dia ketua Armada Bersatu Negeri Sembilan bertanding di Kelawang. Ya betul. Okey, so what's your pick? Siapa menang? So sebelum ni penyandang adalah Datuk Bakri Sawir iaitu daripada parti PH. Sebelum Datuk Bakri Sawir sebelum ni dia menang berapa penggal dah banyak penggal di Kelawang Betul. tu. Okey. Penyandang. Dekat situ berapa banyak Melayu, berapa banyak Kalau dekat Ya. sini Melayu. berapa persen? Tinggi juga. Berapa persen? Apa? Cek. Sekejap Saya rasa tak tinggi sangat. Kelawang ni ada non-Malay kat situ. Sekejap Dekat. Sebab itu dulu ini Datuk Bakri Sawir ni mewakili parti apa? Parti Amanah. Amanah, betul. PAN bertanding di sini diwakili oleh Datuk Bakri Sawir lawan Dani Rais daripada Parti Wawasan
Wawasan mewakili Perikatan Nasional. Dan anak Tan Sri Rais, Dani lawan anak saudara Tan Sri Rais, Bakri Sawir, Datuk Bakri Sawir. Okey. So, awak punya pick walaupun penyandang Parti PAN yang lawan dia dulu. So ni rematch lagi ni. Ya, rematch. Kelawang ni rematch. Okey. Rematch. So saya rasa, ni pendapat saya rasa mungkin Datuk Bakri Sawir boleh menang lagi untuk Kelawang. Danny dia cakap Datuk Bakri Sawir ni tak apa, kau kerja kuat lagi Danny kat situ Ya. Okey, Natasha bagi Kelawang ni pada kenapa kamu cakap tu? Sebabnya kalau saya tengok dari segi dia punya profile pun dia quite strong down dekat Kelawang ni. Datuk Bakri Sawir dia memang orang kenal lah. Betul. Okay. So saya rasa macam kalau PN kalau PN boleh rampas daripada Datuk Bakri tu macam wow hebatlah juga. Ya. Okay. Tapi dari saya rasa Datuk Bakri boleh maintain dekat Kelawang ni. Okey. Dia pada saya 50-50 juga. Pada Danny dia mewakili Perikatan Nasional kena kerja kuat kat sini. Dia ada peluang. Datuk Bakri tu yalah orang dah kenal dia di Kelawang. Betul. So dia dah lama dekat situ. And so that's why kena kerja keras lah Perikatan Nasional tu menang. Cuma satu faktor di Kelawang ni, sebelum ini bila Danny mewakili Bersatu lawan Datuk Bakri Sawir di Kelawang ni, sebelum ni UMNO. Sebelum ni Danny kalah sebab UMNO bekerjasama dengan PH. Masa PRN. So sekarang ni UMNO bekerjasama dengan PN. So dynamic dia lebih berbeza. Ya, betul. So kita tengok berapa vote transferability. UMNO punya vote nak bagi pada Danny ni, dulu dia tak bagi pada Danny, dia bagi pada Bakri. So sekarang UMNO, satu faktor adalah swing UMNO dekat sini dan juga faktor calon. So apa-apa pun Perikatan Nasional Danny hopefully bekerja keras di situ. Buat janji rasa dia 50-50 tapi keep lebih ke Bakri Sawir. Tapi saya sebenarnya boleh je macam PN Dani Rais ni boleh je rampas. Tapi sekarang ni cumanya dari segi calon tu itself 51-49. ya macam tu. Okay. So sengit lah sikit. So saya kalau boleh nak bagi PH kosong tapi okey lah. Fair. Kan kalau PH kosong PN menang semua, nanti awak cakap ni Puteri UMNO pula ni kan. Ataupun apa ni kan, PAS punya Perikatan Nasional punya janji pula. Dia bukan dia tak dapati kan. Okay. So sekarang 3-1-1. Ya. Okay, next apa? Okay. Aiman. Next, kembali kepada saya, Aiman. Okay. Okay, kita akan pergi kepada N14 Ampangan. N14 Ampangan. Okay. Okay, so dekat Ampangan ni kawasan dekat Somban. Okay. Okay, Ampangan sebelum ni PKR. Sebelum ni PKR. Okay. Tengku Zamrah. Okay. Okay, sekarang yang bertanding untuk PH dekat Ampangan adalah Datuk Muhammad Nazri Kasim. Siapa dia? Dia adalah bekas pengerusi Yayasan Negeri 9. Okey, bekas pengerusi Yayasan Negeri 9 ni orang Amin tu ni. Ya. Yalah, kalau biasanya lah. Biasanya MP yang nanti pengerusi yayasan. Saya rasa lah. Okey, dan beliau ni adalah calon baharu lah dekat sini. Calon baru. Calon baru, yes. Calon baru. Dia belum ada perwakilan dekat Ampangan lagi. Tak ada, okey. Berapa tahun umur dia? Dia, alamak, tak ada cakap. Berapa tahun umur? Tak tahu? Betul. Tak tahu, dia tak, okey, umur calon baru, muda ke tua? Ni dah kalau bekas pengerusi, tua sikit kot. Mana awak tahu? Ada bekas pengerusi muda? Ada. Okey lah, saya pun rasa lah, most probably kalau bekas pengerusi ni yang dah tua-tua lah. Takkan nak letak Gen Z kot pengerusi yayasan. Ada kot. Tak tahulah. Okey, lagi? Untuk yang kedua yang bertanding adalah Perikatan Nasional daripada Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik. Datuk Rafi, okey. Yes, Datuk Rafi. Yang tadi dia panggil. Okey. Untuk yang ketiga Bersatu. Melayu berapa persen? Cina berapa persen? Okey, kat sini alamak, saya tak tengok yang kat situ lah. Tapi untuk saya lebih kurang 50 something. Tapi kalau tengok daripada PRN sebelum ni, Dr. Muhammad Rafi pun kuat juga pengaruh dia.
Dia sebelum ni bertanding Bebas. bebas. Betul. Dia dapat dalam 3,000 3,000. undi. Betul. So sebelum ni Datuk Rafi dia bertanding situ, dia bertanding bebas dia dapat pool 3,000. 3,000 tu hilang deposit ke tak? Biasanya tak kot. Tak hilang deposit. So sekarang dia baru join PAS dan bertanding atas Liga PAS. So PAS bertanding di Ambangan. Lawan dengan orang baru bekas pengerusi Yayasan Negeri Sembilan, orang MB lah saya rasa. Okay. So dekat sini macam mana? Aiman, siapa boleh dapat? Okay, kalau dekat sini based on saya punya penilaian, Datuk Muhammad Nazri Kasim ni mungkin ada peluang untuk menang disebabkan dia punya background dia bekas pengerusi Yayasan Negeri Sembilan sendiri. Tapi kalau kita tengok daripada pengaruh Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik ni, saya dapat rasakan yang PN dapat pegang. PN? Ya. PAS. Alhamdulillah. Saya PN dapat pegang. So, kita letak PN dekat Ampangan. Ampangan. PN di kawasan hot seat ni Ampangan. Gen Z kata Perikatan Nasional PAS. Okay, next apa? Saya. Kila. N34 Gemas. Ada 3 calon yang bertanding dan ada seorang calon wanita. First, calon Siti Aisyah Semai. Dia siapa mewakili parti? PH. Dia parti mana ni, PAN? PKR. Orang Noor Ibrahim. Anak tempatan. Dan seterusnya calon Rizwan Ahmad. Daripada parti? PN. Barisan Nasional UMNO. P. Perikatan. Sorry. Gemas ni PAS. PAS. Tapi sebelum ni beliau bertanding di atas tiket bersatu. Sebelum dia bertanding di bersatu. Lepas tu sekarang dia bertanding atas tiket PAS. Wawasan. Sorry. Gemas wawasan PAS Labu. Saya pun kadang Labu pun bukan Labu pun PAS tak bertanding, PAS bagi UMNO bertanding. Labu dasar saya kan. Betul. Gemas. Lagi. Seterusnya calon yang terakhir Azman Abdullah di bawah Parti Bersatu. Azman Bersatu. Untuk peratusan Malay 83.3%. 83 ini kawasan Melayu. Sebelum ini Bersatu menang. Yang orang yang bertanding atas tiket PAS wawasan sekarang ni adalah dulu bertanding atas tiket Bersatu. Ya, betul. Sekarang ni yang bertanding Bersatu Azman Abdullah. So ini pun sama macam di Kelawang dulu. Dulu masa sebelum ini, masa UMNO bekerjasama dengan PH, BN bekerjasama dengan PH, Bersatu menang di sini. Orang yang sama bertanding wawasan. So sekarang saya rasa dia bertanding wawasan kan, UMNO mungkin bagi pada wawasan kerjasama. So macam mana awak kira? Saya rasa Rizwan Ahmad boleh mempertahankan kursinya di Adu Gemas. Rizwan Ahmad daripada Parti Wawasan Perikatan Nasional. Ini awak rasa betul? Tapi saya still dia boleh ke dapat mempertahankan sokongannya yang lama sebab dia kan bertukar. Tapi sekarang ni dia tukar parti. Dulu dia bertanding Bersatu. Sekarang Bersatu bertanding Solo. Lepas tu dia sekarang pergi wawasan, UMNO sokong dia. So offset jongak-jongak, awak rasa dia masih boleh menang. Itu penilaian daripada Gen Z Akilah. Gen Z Akilah cakap walaupun pertukaran dinamik, dia masih boleh boleh menang di Gemas. So Gemas PN menang. Next. Saya Marisa. Marisa mana? Untuk N20 iaitu Labu. Cerita sikit pasal Labu. Berapa persen Melayu ni, kawasan Melayu juga ni? Labu dia ada 17,000, lebih kurang 17,000 pengundi. Melayu dia 71%. Di kawasan Melayu. Lepas tu Indian ada 15%. 15.2. And then Chinese ada 10%. Chinese ada 10%. So sekarang Labu, awak rasa siapa yang bertanding? Labu kita ada 3 calon daripada Bersatu. Sebab sekarang Bersatu penyandang dia bertanding lagi. And then Bersatu penyandang dia. Dulu masa Barisan Nasional kerjasama dengan PH, dia lawan Barisan Nasional UMNO kerjasama dengan PH, mereka lawan Bersatu. Kursi tu Bersatu, PAS sokong Bersatu pada ketika itu. PAS sokong Bersatu. Sebab Perikatan Nasional. So time tu dia menang. Mengalahkan kerjasama Barisan Nasional dengan PH. So sekarang ini PAS kerjasama dengan
Barisan Nasional. Yes. Bersatu bertanding solo, dia nak pertahankan kat sini. Dan kerusi ini juga masa, tak salah saya, masa guntingan awal-awal, sebab PN ada 5 kursi, termasuklah 2 kursi Bersatu, Labu dan Gemas. So ada sikit twist in the end. Gemas maintain pada Perikatan Nasional, tapi Labu PN bagi kepada UMNO untuk bertanding kat situ. Kan? So sekarang Labu UMNO bertanding. Yes. Okay, so awak rasa? Ini dia macam susah sikit sebab kalau kita tengok taburan etnik apa? Race. Okay. Melayu, Indian, Chinese. Okay. Sebab Melayu 71%. Dia 71%. Melayu sendiri macam ada pecahan dia untuk PH, PN apa semua. Okay. And then so macam right now dia macam rely on from Indian and Chinese punya voters juga. Okay. So situ susah nak cakap. So nak cakap, so bagi pada siapa Labu ni? Marisa? Saya rasa Labu siapa Marisa? Siapa boleh menang? 70% kan? Sebab 2 orang lagi dia muka baru, tapi sebab kalau PH dia punya calon dia ada latar belakang. I think orang kenal dia. PH bertanding, siapa yang bertanding? Datuk Ahmad Faiz Abdul Razak. Apa latar belakang dia? Saya tak kenal. Dia latar belakang dia dia ada pemaju perumahan corporate. Okay. And then dia ada cakap dia nak mempertahankan hak tanah orang kampung semua. Dia cakap lah. Okay, UMNO siapa? UMNO ni muka baru juga, calon wanita iaitu Siti Nur Umairah Hasim. Siti Nur Umairah, okay. Dia situ anak jati. Dia anak jati. Yes. Okay. And also first time, and then dia ketua puteri UMNO. Ketua puteri? Gen Z kau ni? Dua orang semua umur lebih kurang 45. Berapa umur dia? 45 bukan Gen Z? 41, and then kalau Siti Nur Umairah dia 35. 30 something, dia millennial lah. Okay lah. Okay, di Labu undi muda lah. Okay, Gen Z undi yang muda lah. Kot, macam mana? Awak nak bagi siapa di sini? Bagi Umairah ke nak bagi yang tu? Dia 50-50. 50-50. Okay, if you have to pick one? Maybe Ni kawasan Melayu. UMNO kerjasama dengan PAS. PH dibenci orang. Bagi siapa? Cepat. Bagi siapa? dia macam ada possibility dia bersatu, tapi BN pun also. Awak rasa bersatu boleh pull? Kalau orang tu suka dia specifically, maybe boleh. Sebab dia kawasan dia. So kalau macam orang macam no, tak nak tu. Okay. Awak rasa faktor orang Melayu kat situ sokong Barisan Nasional, Perikatan Nasional tak cukup untuk mengalahkan calon asal Bersatu kat situ, Bersatu Bersatu dan menang di sini? Awak rasa macam tu? Not really. Dia macam mana Dia macam split 50-50. So that's why dia ni hot seat, dia sengit sangat. So macam orang tak boleh pick satu. BN, PA Bersatu tak masuk dalam liga ni. Saya rasa macam BN. BN? Betul? Dia sebab PN cari tu. Nasib baik awak cakap BN. Sebab kalau cakap Bersatu, saya pun ramai kawan Bersatu, tapi saya dah cakap itu adalah cabaran untuk Bersatu kan. Okay, tapi to be fair to Bersatu, Gen Z rasa awak ada peluang. Okay, cuma ini politik sikit, tak ada kena-mengena dengan Gen Z. Saya cuma nak cakap kepada, dulu saya dah cakap kepada penyokong-penyokong Bersatu, saya sarankan supaya undi Perikatan Nasional lah. Saya tahu awak ada masalah sikit dengan Perikatan Nasional, dengan PAS kan. Tapi kalau boleh, kita tak nak pecah undi, dan bagi Perikatan Nasional, Barisan Nasional menang dulu di Negeri Sembilan ini. Esok nanti kita bincang lah macam mana kita boleh patch up atau baik-baik semula lah, macam itulah kan. Sebab kalau pecah undi nanti takut PH pula menang kat situ. Kita pun ramai kaum Bersatu, jangan bakar jambatan, jangan berpatah harang. Sebab kita nak lawan DAP dengan Anwar Ibrahim seperti kepada kawan-kawan saya dekat Bersatu. Saya doakan semualah boleh mendapat peluang. Tapi hari ni tengok Gen Z Marisa kata awak ada peluang dekat situ. Tapi saya pula kata
bagilah undi kepada Perikatan Nasional dekat situ. Walaupun awak marah pada PAS, Perikatan Nasional, tapi kita tak nak pecah undi. Okey, itu saya punya kempen sikit. Okey. Okey, so tapi awak bagi pada Bersatu. Ni BN. dia bagi BN. Ya. Okey, BN. Okey, BN dapat di 4. Labu 4, 1, 3. Okey, sengit ni. Okey, lagi next one siapa? Lengging. Natasha, lengging. Ya. Okey, lengging. So lengging ni dia ada 3 penjuru. Lengging ada 3 penjuru. Okey. Iaitu BN, iaitu Datuk Asna Amin, Okey. penyandang. Okey. Ini PH budak Zahid ni. Okey, lagi. PH Zarina Abdul Zarin. Okey. Abu Zarin. Maaf Okey. saya. Lepas tu Bersatu Zul Amali Husin. Okey, awak rasa siapa boleh menang? Saya rasa Datuk Asna Amin. Okey, letak BN. Okey. Kalau dia kalah macam mana? Ini just prediction. Okey, prediction. Okey. Next. Okay. Aiman. Next kita pergi ke N18 Pilah pula. Okey, N18 Pilah. Okey. Awak mana satu? Pilah ke Melanti? Nanti. Habis Pilah kampung apa? Kita orang ada saudara sepupu kat Ada situ saya juga. sepupu lah. Ya. Dia orang lahir Melanti. Tak, saya Bukan, lahir. orang Melanti, Melanti. Tapi kampung awak di Pilah, dekat-dekat je lah. Tak, dekat-dekat je. Okey, Pilah. Okay. Pilah dia ada 2 calon saja dan 2 parti saja, which is Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Ya. Pakatan Harapan siapa PAN? Mana? Pakatan Harapan KR. PKR, okey. Ya. Dulu Pilah sebelum ni memang PKR. Ya. Sebelum ni memang PKR. Tapi memang PKR. dia punya apa? Kalau ikut yang dulu-dulu memang BN memegang kawasan Pilah tu. BN Pilah ni lah. Pilah ni kawasan Kuala Melayu. Orang Pilah ni berapa persen Melayu kat sana? Ada lebih daripada 50%. Lebih 70. Banyak. Bukan 50 je tu. Lebih. Pilah kawasan, tapi PKR boleh menang dulu. Saya ingat PKR menang dekat situ sebab kerjasama antara UMNO dan PH dengan PKR sebelum ni. Kajian perpaduan je. Kerjasama perpaduan. So sekarang ni UMNO kerjasama dengan PAS. So di Pilah, awak rasa siapa menang? Kalau penilaian saya, best tengok daripada calon ni, walaupun dua-duanya perempuan, jarang. Siapa calon? Calon dia adalah yang penyandang dulu untuk PKR, Datuk Nurzita. Nurzita, okey. Untuk Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Liza, ketua wanita. Yes. Okey. So, kalau tanya penilaian saya akan bagi kepada Barisan Nasional lah. Barisan Nasional? Ya, sebab ni adalah dulu yang kubu kuat, tapi disebabkan PH dapat tempat dia pun sebab tiket perpaduan tu Perpaduan sahaja. dulu masa kita Ya, UMNO. dia sama saja. Okey, saya setuju. Ya. So, Sebab UMNO, itu kawasan kubu kuat UMNO. Tanya Pilah. Tapi PKR menang sebab bagi kursi dulu. PKR menang tapi UMNO sokong dia. Pilah ni kadang, tapi dulu ahli parlimen dia bukan ni kalah UMNO di sekolah Pilah ni. Menang pada Bersatu, tak tahu saya. Kan, betul menang pada Bersatu. So dia boleh swing tau Pilah ni. Swing. Pilah boleh swing. Tapi kali ni saya rasa Pilah kita boleh ini. Sebab ada 2 parti saja yang bertanding. Satu PH yang ramai orang benci sekarang ni. Lepas tu dengan penyantai rumah. Kempen lah. Saya analisa Gen Z tapi saya kempen lah sikit. Kan? So Pilah insyaAllah start. Ni S. Liza Mat Yassin. Ketua wanita insyaAllah boleh menang. Okay, Pilah bagi kepada Barisan Nasional. tak boleh 6. So 6, 1, 3. Ya. PH 1 je. Okey, lagi next. Kalah, Pilah. Oh dah habis. Oh, saya ada satu Lagi, Natasha satu lagi. Jeram Padang. Jeram Padang. Ya. Okey, ni hot seat juga. Ya, sebab dia dekat Jeram Padang ni memang mostly bangsa India. Okey. Okey. Dan kalau kita tengok Bukan mostly bahasa India. Saya rasa about 20% kot. 10 about 20%, 15-20% India. Kat situ. So dia boleh swing the vote. Ya, Di Jeram betul. Padang. Okey, so kat sini ada 3 penjuru juga. Okey. Ada Barisan Nasional iaitu Datuk Muhammad Zardi Abdul Kadir. Okey, dulu dia menang kerjasama PH Ya. dengan Barisan Nasional dengan UMNO. So sekarang ni tak ada lagi kerjasama dengan PH. So persoalannya orang bukan Melayu ni nak undi siapa? Sama dia ikut atau ni macam dulu ataupun pergi pada PH atau tak keluar undi lagi. Okey, lepas tu PH kita ada G Manivanan. G Manivanan. Okey. Ya. PH daripada
Dia PH daripada MCA. MCA. Bukan apa ni. Eh. Mana tu daripada PKR. PKR. Maafkan saya. Lagi? Okey, lagi? Okey, lepas tu bersatu. Okey. Bersatu siapa? Sri Sajivan. Asri Sajivan. Okey. Okay, so Asri Sajivan. Okey. okay, so based on saya punya opinion, Okay. Datuk Muhammad Zardi boleh maintain Boleh di maintain? Jurang Padang, betul? Ya. Ya, betul. Oh, betul eh? Mhm, Confirm. betul. Okey, okey. Okey, Datuk apa nama? Datuk Muhammad Zardi, Zaidi. Jurang Padang. Okey, Datuk Zaidi dia kata awak boleh menang di Jurang Padang. Tapi Gen Z punya prediction, saya pun rasa macam itu. Tapi jangan complacent lah Usaha lebih sikit. Okey. Habis. Okey, tuan-tuan, daripada tuan-tuan dan puan daripada 11 kursi yang tumpuan atau hot seat ini, Gen Z kata BN boleh dapat 7, Perikatan Nasional 3 dan PH 1. Iaitu kalau BNPN 10, PH 1. So at least tak kosong lah kan. Okey, PH 1 tak ada. Okey, sekarang ni kita kira yang bukan hot seat pula. Okay. Okey, organisasi tu bukan hot seat. Saya nak tengok bukan hot seat. So kita nak tengok prediction Gen Z berapa sebenarnya kursi yang ni. Kita boleh Boleh. Okey, bukan hot seat. Okay, Start kita daripada N01 Cenah, N02 Petang. Betul? Betul. Yang Petang dulu kawasan Petang ni kawasan Datuk Jalal. Ya, Betul. betul. Datuk Seri Jalaluddin. So sekarang Datuk Jalal pertahankan Petang balik ke? InsyaAllah. Dia memang dia bertanding Petang Ya, kan? betul. Kan Datuk Jalal itu kawasan UMNO tu. Itu berapa persen? Okey. So Saya tak itu tahu. rasa Datuk Jalal janji kata awak boleh pertahankan Petang menang. Okey. Lagi N03 Sungai Lui. Sungai Lui kawasan. Kawasan Melayu juga. Okey, UMNO juga siapa Ya. bertanding? Datuk Muhammad Razi, Muhammad Ali. Okey, itu awak rasa itu kubu kuat. Ya, Okey. memang UMNO. UMNO. Okey. Sungai Lui. Okey, lagi? Kelawang dah. Awak dah? Serting. Serting. Okey. Ya. Serting siapa bertanding? PN Muhammad Fairuz Muhammad Isa. Lawan? Lawan dengan Pas. PH. Ya betul. Pas. Okey, itu pun kawasan Melayu So Serting awak rasa siapa boleh menang? Saya rasa Muhammad Fairuz Muhammad Isa. Okey. Ya. PN. Serting. Lagi? Serting. Palong. 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 Okey, Palong kawasan. Palong ni pun sama juga Melayu. Okey. So kita ada BN Datuk Mustafa Nagor. Ya, dia penyandang okey, sebelum ni. dia menang lah, dia menang. Ya. Dia Walaupun menang. Datuk Mustafa Nagor itu hari pun menang bawah 1000. Datuk Mustafa Nagor ni kawan saya. Dulu dia tak salah saya Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Sekarang pun sama kot. Setiausaha ke Ketua Penerangan, saya ingat. Dulu masa pergi kempen PNN, saya dengan Datuk Mustafa Nagor lah. Saya might be biased sebab dia ni orang baik, saya suka dia, saya nak dia menang. Tapi memang dia baik, dia boleh menang lah. Okey, Palong Datuk Mustafa Nagor, kawan saya. Okey, menang. Okey, lagi janji kata awak menang. Tapi kerja keras, jangan complacent. So Jurang Padang dah. Menang dah. Okey. Lepas tu Bahau. Bahau. Saya rasa apa? Bahau siapa punya kawasan? Chong Fiu Ming dengan Teo Teo Kok Kok Siu. Siu. Ini kawasan DAP ni, kawasan Ya. ni Bahau. Sebelum ni penyandang adalah Teo Kok Siu. okey, ini pun peratusan bukan Melayu tinggi. Okey, ini awak rasa siapa? Ini saya rasa mungkin Okey, letak. Okey, Bahau. Bukan situ. Bahau. Okey, yang kedua. Letak je. Okey, lagi Bahau. Kemudian okey, ni kena dekat sikit ni. Okey. Saya menghalang. Okey. Lagi nilai. Ya. Nilai. Okey, nilai ni yang saya cakap tu nilai ada 35%. 35% Melayu. Lebih kurang macam itulah nilai. Ini kawasan bukan Melayu. Dalam Parlimen Seremban. Kawasan bukan Melayu nilai ni, kan? Betul. So nilai awak bagi pada siapa? Ini yang saya kata dulu
ada huru-hura dia nak bagi KJ bertanding di nilai. Tapi saya kata kalau KJ pergi situ 35% aja Melayu, hanyut mungkin boleh hanyut KJ kat situ, kesian dia 2 kali kalah kan. So mungkin tu pasal KJ tak nak bertanding nilai. So nilai ni orang bagi pada nilai dia lawan Ada 5. Aceh lawan DB kan. Nilai saya sebab Arul lah bertanding tu. Ya, ada. Arul. Arul dah berapa banyak kali penggal dah di nilai. So awak bagi Arul kat situ. Ya. Okey, nilai. Lagi berapa dah? BN berapa ni? Okey. 10. Okey, lagi. Next. Loba. Okey, Lobak ni tak payah nak cerita panjang sebab Lobak ni 3% saja Melayu kat situ. Ya, betul. Lobak ni ada satu kawasan di Seremban. Melayu ada 3% aja. So Lobak ni DP bertanding. Okay, the thing about Lobak ni DHPP PAS bertanding kat situ. Dekat situ lawan ni. So walaupun saya doakan supaya DHPP PAS menang di Lobak, tapi Gen Z rasa secara kebarangkalian ni Lobak ni akan siapa menang? PH. itu DP. Ya. Okay, next. Tamiang. Tamiang yang jadi isu, yang nama isu tukar-tukar nama jalan lah apa, saya pun tak tahulah ada isu ni kan. Tamiang. Okay, Tamiang ni kalau pergi jalan Tamiang ni tu, ada satu jalan Tamiang cantik, jalan tu. Kalau bawa motor, saya tu selalu bawa motor macam kat overseas jalan Tamiang tu. Siapa tahu-tahulah siapa yang suka rider. Saya sekarang jarang dah bawa motor. Mungkin faktor tak boleh lah cakap waktu kan. Okay, saya pun jarang dah bawa motor sekarang ni kan. Sebab Rizie buat podcast. Bukan. Sibuk kerja, bisnes. Dengan politik lagi, kempen, bisnes lah. So motor saya dekat bawah tu. Itu saya nak jual lah, saya ingat, sebab kesian motor tu dekat bawah tak ada pakai dalam motor kan. Tapi bukan tak bertuan, saya lah tuan dia. Ada tuan. Tapi dia tip top. Nantilah cerita pasal motor Okey, Tamiang. Tamiang saya rasa PH. Tamiang PH lah. Okey, saya pun rasa sama. Okey, Tamiang PH lagi. Jalan Pantai Tamiang. Siapa yang tak pernah pergi Jalan Pantai Tamiang tu, ambil kereta motor, pergi jalan tu kan. Pergi masa sunrise atau sunset. Sunrise pun cantik, sunset pun cantik. Jalan Pantai Tamiang memang macam overseas lah. Saya selalu pergi naik motor dulu kan. Seorang-seorang, kadang-kadang dengan isteri saya tak minat naik motor, tapi saya pergilah dengan ini, kadang naik kereta pun saya pergi. Pergi jalan tu. Jangan tukar nama. Siapa menggatal nak tukar nama ni? Tamiang tu kan. Siapa bagi cakap macam New Zealand dia cakap. Abah Hisham, kau jangan panggil aku Abah lah. Aduh, okey. Okey, adik-adik nampak bijak pandai. Terima kasih. Okey, lagi. Okey, lepas tu next Sri Nanti. Okey, Sri Nanti ni 98% Melayu. Ya. Kita bagi. 98% Melayu. Siapa bertanding tu? Kampung dia UMNO. Sri Nanti ni dulu, ni kampung dia. Kan, Sri Nanti ni dulu masa PH bekerjasama dengan UMNO, dia lawan PAS. Tahu? PH, UMNO sokong PH tapi vote tu split. Itu pasal saya cakap, bila AMDAP ni atau UMNO bekerjasama dengan PH AMDAP, orang UMNO sendiri akan undi, tak bagi undi. Itu yang saya cakap. So saya bising-bising pasal AMDAP ni, lalas dia tinggalkan AMDAP. Bekerjasama dengan PAS. Kalau saya tak bising pasal AMDAP ni, mereka mungkin tak tinggalkan DP ni masih selesa. So ada baiknya juga saya meletih pasal AMDAP ni, betul tak? Okay. So dekat Sri Nanti tu dulu nipis-nipis saja UMNO menang tu. Padahal situ 97% Melayu dengan ada orang asli dekat situ. So sekarang ni UMNO bekerjasama dengan PAS di Sri Nanti. So rasa DN pasal nasional lagi. Okay, Sri Nanti lagi. Kemudian Senaling kawasan UMNO. Okay, Senaling ni dulu siapa pergi Senaling? Okay, Senaling ni tak salah saya dulu Datuk Mai Lasim kawan saya bertanding situ. So sekarang Datuk Mai Lasim pergi ke Jose. Dia tinggalkan Senaling ni, siapa bertanding? Muhammad Qayyum Dia punya orang lah tu. Muhammad Qayyum bertanding Senaling. Kawasan UMNO ni kan. Okay, so Senaling pun juga itu kubu kuat lah. Itu kalau PH menang kat situ, saya tak tahu nak cakap apa lah. Okay, lagi? Hila. Johol. Okay, Johol siapa? Datuk Saiful Yassin Sulaiman. Apa Azan? UMNO. UMNO. Okay, lawan? Muhammad Zalim Muhammad UMNO.
Okey, Johor. Ini kawasan Kubu Kuat. Barisan UMNO. Nasional. Okey, lagi. Bukit Cepat saya nak pergi. Bukit Kepayang. Bukit Kepayang. Okey, Bukit Kepayang sebutan ni. Libon Di kawasan DP. Likon dan Likon. Di Buncai. Okey, dengan lawan MCA lawan DP ni. Ya, dengan Okey. Likon. Okey, sekarang nak bagi pada siapa? Bukit Kepayang. Saya rasanya Barisan Nasional. Bagi Bukit Kepayang bagi pada mana? Cuba cek. Okey, tengok. Bukit Kepayang. Saya rasa Siapa lawan? DP punya kawasan ke? Sekejap, saya ada dah. Mana saya punya list itu Peringatan Nasional. Di Buncai lawan Nicole. Ini kawasan DP. Bukit Kepayang betul. Okey. Okey, Bukit Kepayang bagi DP lagi. Rahang. Ha? Rahang. Rahang. Okey. Rahang kawasan sama. Rahang pun sama betul. Okey, PH. Okey, itu tak boleh buat apa. Itu saya ingat dia letak kasut pun mungkin ni. Sebab bukanlah saya nak underestimate MCA atau MIC kan, atau kawasan, tapi itu kawasan dia orang lah. So ini ikut Gen Z punya kebarangkalian lah Okey, lagi. Mambau. Ini pun. PH juga, DP punya kawasan yang ni penipis ni kan, yang Melayu sikit je, 25%, 30%, ada 11 kawasan yang mana pengundi bukan Melayu ada dalam 60, 70%, 90%, 97% pun ada 11 kawasan. Okey, ini bukan Melayu. So kita kalau ikut trend, kalau ikut di Johor, pengundi bukan Melayu, satu dia tak keluar mengundi, second dia keluar mengundi pun dia undi PH juga. Melayu overwhelmingly mengundi Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Okey, lagi? Seremban Ini Jaya. tak payah cerita lah. Okey, lagi? Seremban Jaya pun DP. Lagi? Araida. Cembong. Cembong. Cembong ni Tok Mat. Kampung Dan. Tak ada lah. Bukan Kampung lah. Saya punya atuk, punya adik dulu di Cembong. Ini Cembong ni kawasan UMNO lah. Dia cakap apa lah daripada turun-temurun. Lagi? Cembong. Rantau ni Tok Mat Hassan. Tok Mat Hassan kalau kalah kat sini awak pergi terjun di swimming pool lah. Kan? Okey, ini tak cerita panjang lah. Tok Mat Hassan lah. Okey. Hassan, tahniah. Okey, tapi jangan complacent kepada tentera. Walaupun Tok Mat tu disukai ramai dan memang boleh menang besar, tapi teruskan usaha untuk sampai ke habis lah. Bila menang baru kita celebrate lah. Okey, lagi? Kota. Kota, kawasan apa? Kawasan Kota ni kawasan 87% Malay. Okey. No, lagi? Chua. Chua. Kawasan? Chua kawasan mana? Kawasan DAP. Chua kawasan DP. Okey, Chua. Lagi? Lukut. Lukut. Lukut Kawasan? pun PH juga. Okey, 11 lagi. Itu memang susah kita nak anulah tuan-tuan Okey. Bagan Pinang. Okey, Bagan Pinang ini pas tanding ke? Ya. Pas Okey, tanding. Okey, Bagan Pinang awak bagi pada siapa? Ni. PN. Okey, Bagan Pinang dia bagi pada PN. Okey, saya rasa pun macam itu. Okey, tapi kita usaha keras lah. Lagi? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung siapa bertanding? Ramai. 5. Sri Tanjung ni ramai 5 bertanding. Ini kawasan DAP. Betul. 3. Okey. Lagi? Gemencih. Gemencih. Gemencih BN. Gemencih BN. Gemencih BN. Gemencih Saranjat. Okey, dia bertahankan kawasan dia. Okey, lagi? Repah. Repah kawasan? Repah ni saya rasa Macam. Repah kawasan siapa? Kawasan dia lah. Saya pun rasa macam tu. Repah ni kawasan dia lah. Okey. Okey, memang dia punya lah. Lagi?
Habis? Habis. Ya. Semua berapa? Okey. Okay, ni tu. BN. Okey, sekarang ni BN. Dia 17, 13 PH, BN 5. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tengok ini Gen Z punya call Gen Z punya call adalah Barisan Nasional. Pada hari ni lah, minggu depan kita tak tahu benda ni berubah-ubah. Dan Gen Z punya call adalah Barisan Nasional boleh menang 17 kursi. Dan Perikatan Nasional boleh menang 5 kursi. Ni Gen Z ya, saya tunjuk Gen Z lah. Okey, Gen Z cakap, okey lagi. So 17 campur 5 Pakatan Perikatan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, UMNO, Wawasan, DSPP, PAS boleh menang 17 campur 5 berapa? Matematik 22 22 kursi. So 22 boleh bentuk kerajaan ni tak? Boleh. Okey, so tapi dia nipis lah sebab nipis saja, sebab tu tak boleh complacent, sebab nipis je ni 19 boleh bentuk kerajaan tapi 3 je above 19 sebab tu saya cakap kena usaha keras. Kalau 3 je ni swing, sebab DAP dia ada dia punya fixed deposit. Kawasan yang saya cakap tadi, kawasan yang Melayu sikit ada 3% Melayu, 10% Melayu, itu memang fixed deposit dia tu. Di Johor, saya nak cerita sikit. Di Johor, kawasan-kawasan macam ni MCA, MIC boleh menang sebab Melayu masih ada lebih kurang 45-50%. Tapi apa yang berlainan di Negeri Sembilan, peratusan Melayu di kawasan 11 kawasan DAP ni lebih rendah, iaitu ada yang 3%, 10%, 20%. So maksudnya kalau pengundi Cina tak keluar pun, dia keluar sikit pun dia boleh menang dekat kawasan tu. Ini pasal saya cakap kita jangan complacent di Negeri Sembilan berbanding Johor. Johor ada kawasan macam saya cakap lah, Tangkak, Bekok, tu kawasan DAP, tapi Melayu masih ada 30-40%, 50% dekat situ. So kalau pengundi bukan Melayu tak keluar, Melayu keluar, kita menang kawasan itu. MCA MIC boleh menang. Yang bagi MCA MIC menang di Johor itu banyak undi Melayu tu, sebab undi PH bagi pada dia, tapi banyak ramai tak keluar. Di Negeri Sembilan, kawasan-kawasan DAP ni peratusan Melayu dia rendah sangat. Macam saya cakap, di Lobak tu cuma 3%. Awak bayangkan. So kalau 3% ni 100% bagi pada kita pun, tetapi anda orang PH ataupun pengundi bukan Melayu separuh atau lebih dari separuh tak keluar pun, dia masih menang kat situ. So jangan complacent di kawasan ini. Sebab itu saya kata, kalau mengikut pengiraan Gen Z ni pun, dia bagi Barisan Nasional, Perikatan Nasional boleh dapat 22 dengan PH 13. Tapi kalau swing cuma 3 kursi swing, dah jadi tergantung. Macam ada beberapa kursi yang kita kata ni, yang kursi tadi awak kata kursi panas ni, hot seat ada 11. So bayangkan, daripada 11 kursi panas ni, 3 je swing, Amin lah jadi menteri besar balik. Sebab saya dah cakap, contoh macam Cenah, Anthony Loke bertanding kat situ. So jangan get complacent dan Cenah ni. Lagi satu perbezaan di Negeri Sembilan, sebab tu saya cakap daripada awal, saya yang sarankan supaya UMNO bekerjasama dengan PAS, dan pemimpin UMNO dengan PAS di Negeri Sembilan, alhamdulillah setuju. Tok Mak Hassan dengan Tok Jalal yang bawa benda ni, bukan Zahid lah. Zahid dibagi tahu sajalah. Tak mahu cakap, tapi jangan kecil hati lah. Yang ini Datuk Zahid, Sound Sanusi ni apa pasal ni? Ada dengar cerita? Ada isu. Tak ya sound lah, awak tengah bekerjasama. Jangan, Datuk Zahid jangan Sound Sanusi lah. Kadang orang terlepas cakap ke apa benda kan, sebab dia dah bertalu-talu kena dengan BH hari ni. Anwar Ibrahim balun dia dengan Koming balun dia, jangan, tak payah masuk line lah tu Zahid. Lagi satu, so kembali kepada cerita pada Negeri Sembilan ini, saya nak cakap adalah jangan get complacent. Sebab di Johor saya dah cakap, ada payung, ada sumber. Kerajaan negeri dengan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. BN di kerajaan persekutuan pun mereka ada, dan di kerajaan negeri ada. Di Negeri Sembilan, kita bukan kerajaan negeri dan kita bukan kerajaan persekutuan, so sumbernya kurang. Lepas tu ada pula kawasan 11 kawasan ni yang jumlah pengundi Melayu dia kurang, sampai 3% pun ada pengundi Melayu. 20%, 15%, 11 kawasan. So apa yang mereka perlu buat, PH, adalah swing 3 je daripada 11 ini. Cenah, Anthony Loke bertanding kat situ. Linggi, saya tengok Cenah, Jeram Padang,
dengan okey, dua hasil lahu dia boleh tinggi kilah. Okey, kalau dia boleh dia tabur dekat cenah, jeram padang dengan Linggi. Bayangkan Amin bertanding di Linggi, Menteri Besar bertanding di Linggi, dia akan mobilize. Anthony Loke pula bertanding di Cenah. Setiausaha Agong DAP. Lepas tu Jiran Padang pula banyak bukan Melayu dekat situ. So 3 kawasan ni je dia mobilize, awak orang terlingkup dekat situ. Dia jadi 19-19. Satu lagi dia ambil dekat kawasan ini di Ampangan ke apa ke, dia tabur dekat situ. Mereka boleh menang. So sebab itu saya cakap sebab di mood di bawah saya dengar UMNO dengan PAS bekerjasama. PN ni macam mood dia macam kita dah menang dah pula. Saya nampak macam yalah kita celebrate lah kerjasama ni, saya pun celebrate. Tapi jangan celebrate awal pada saya pada saya jangan celebrate, jangan suka sangat. Memanglah kita nak menang, kita rasa kita boleh menang sebab dengan penyatuan rumah ni. Tetapi saya nak cakap pasal risiko-risiko ini. Sebab Negeri Sembilan lain di Johor, awak tak ada sumber, lepas tu banyak kawasan yang 11 kawasan macam ni. So saya tak nak nanti dia orang menang terkejut. Dia berselimut kan, lepas tu dia potong tangkona. So saya tak nak jadi macam tu. So jangan get complacent. Sebab Negeri Sembilan lain dengan Johor, dia perlu swing 3 kawasan saja untuk MB Amin jadi Menteri Besar. Kalau MB Amin jadi Menteri Besar balik, krisis adat ni selesai ke tak? Berpanjangan. Nanti kan kalau dia menang terkejut, kita kalah terkejut, tak boleh. Sebab saya tak nak kita kalah sebab kita complacent. Kalau kita dah berusaha kita kalah, tak apa. Itu macam saya cakap. Itu lagi kalah menang bukan alasannya biar syahid ataupun kemenangan. Okey, kita try usaha. Tapi jangan sebab kita complacent, kita rasa kita dah menang, kita ada seminggu lebih lagi ni. Sebab itu ini Gen Z, dia bukan dalam parti mana-mana. Nampak? Dia cakap macam tu, swing 3 kursi aja habis. So betul tak saya cakap? Betul? Betul. Alhamdulillah Gen Z setuju dengan saya. Okey. Jangan kau panggil aku Abah Gen Z pula. Okey. Ada nak tambah Gen Z? So far tak ada. Tak ada? Okey. Nak tambah untuk pengundi-pengundi Negeri Sembilan keluarlah untuk mengundi. Okey. Gen Z cakap keluar mengundi. Awak punya kawan-kawan suruh ni orang kampung awak, Gen Z orang kampung. Keluar mengundi dipilah nanti. Okey. Awak ada ni, Marisa ada ni, ada saudara mara siapa? Ada di mana? Ada kawan dekat Somban. Dia ada kawan kat Somban, keluar mengundi. Okey. Kilah? Seremban juga. Somban, keluar mengundi. Aman? Aduh, kawan saya yang kat Balong keluar mengundi. Kau cakap dengan dia undi siapa? Undi untuk penyatuan rumah. Okey? Ni saya kempen sikitlah. Okey, dengan itu tuan-tuan, malam ini saya ada di Paroi. Saya dijemput, saya of course saya susah sikit nak keluar ni sebab kita orang ada setting kat sini. Ada berapa puluh orang, tak boleh cakap lah kan, tapi ramai lah. Ramai kat sini dia orang ni the front dia yang buat podcast. Ini podcast dia orang, saya numpang aje lah. Tapi researcher kat belakang tu ramai. So saya tak boleh nak tinggal. Dan kita lepas tu isu yang kita bawa kena isu adat dan sebagainya, isu sensitif. So I have to be there untuk make sure apa yang ni tak ada benda sensitif atau 3R semua kita tak sentuh dan sebagainya. So I have to be here. So saya kempen daripada sini je lah dengan janji-janji ni, boleh? Cuma malam ini orang adat jemput saya. So orang adat di Paroi jemput saya. Nanti saya dekat lokasi. So saya lepas maghrib, lepas isyak, saya akan berada di Paroi bersama dengan orang adat. So kepada orang parti, UMNO, PAS dan siapa-siapalah orang-orang di situ, siapa nak join saya bersama-sama dengan orang adat, mereka berkumpul di Paroi. Mereka jemput saya datang. Saya tak tahulah makan-makan ke, saya kena ucap sikit ke apa kan. Tapi saya nak ingin ucap terima kasih kepada orang-orang adat
datuk-datuk lembaga, bapa-bapa dan ibu-ibu sokong yang kita pun dah jumpa itu hari. Dan mereka menjemput saya di Paru. Saya ingin ucap terima kasih lah kerana sudi jemput saya, dan yang itu saya akan hadir dengan berjumpa dengan orang adat malam ini di lokasi. Nanti saya post pada ini tuan-tuan. Selebihnya tu saya dapat banyak jemputan lah daripada kawasan-kawasan masing-masing. Tapi saya minta maaf banyak-banyak sebab saya kena ada sini. Saya ini dengan dewan-dewan ni lah, kan, dengan yang belakang-belakang tu. Betul? Kebanyakan masa memanglah dia buat kerja sebab research dia orang yang buat. Tapi saya kena ada juga kadang-kadang. Nak saya ada ke saya tak ada? Okey. Okey, dengan itu tuan-tuan, okey, awak nak cakap apa? Lagi awak dah cakap. Melissa dah cakap, Kila dah cakap. Okey, yang belakang